Mereka, saya nampak daripada atas je lah kan, askar dah turun, saat tu dah bermula dah jerit-jerit, kami ditukar-tukarkan position, kami dipanggil masuk yang paling terik, yang paling teruk sebenarnya bila kita dibawa masuk ke dek belakang kapal untuk menuju ke Ashdod. Pelayaran tu mengambil masa dalam 14 jam 14 jam dalam keadaan yang panas. Ramai yang memberontak. Kami diberi makan tapi kami tak ambil, kami diberi minum kami tak ambil, sebab kita nak ubah naratif itu. Sebab mereka ada kamera, askar-askar ni ada kamera. Mereka nak menunjukkan naratif bahawa mereka melayan kami dengan baik. But itu bukan apa yang terjadi. Kami kita nak pergi solat pun susah, nak pergi buang air kecil pun susah. Saya sampai muntah-muntah, nak dapatkan ubat pun susah. Jadi kesukaran yang sedikit tu kita rasa macam ya Allah seksanya. Apalah yang didepani oleh masyarakat di Palestin. Mungkin pengalaman sama Ashwat juga merasai dulu. Tapi itulah saya nak cakap, konklusinya di sini, apa yang kita alami itu hanya 1/1000 daripada apa yang dirasai oleh masyarakat Palestin. Dan kekesalan terbesar ialah tak dapat masuk ke Gaza dan menghantar bantuan. Dan kita nampak semua alatan perubatan yang dibawa dalam kapal tersebut musnah, Hasan. Disepak-sepak, ditendang-tendang macam tu je. Itu memang laknatullah lah. Saya memang mengharapkan pengakhiran yang sangat-sangat luar biasa dan binasa bagi mereka-mereka tentera-tentera Israel ni. Ya. Berapa lama berada dalam sel? 3 hari 2 malam. Tadi kita tahu ini adalah perjuangan, kita bawa misi dan juga semua aktivis yang terlibat. Ketika 3 hari 2 malam berada dalam sel, itu adalah waktu yang tenang dan juga tidak tenang untuk Syaf. Tetapi dalam saat dan juga waktu itu, apa yang difikirkan oleh Syaf ketika itu? Saya terjaga-jaga dalam sel sebab saya mengenangkan, saya takut nanti dia akan bawa masuk anjing. Sebab dalam sel saya tu ada dua, ada satu Tom dari US. Saya tak ingat umur Tom berapa. And then ada Dr. Alaudin dekat situ. Jadi ada warga emas yang dengan saya. Jadi saya terjaga-jaga sebab sekali dengar bunyi orang berjalan dekat luar, terjaga sebab nak pastikan diorang tak masuk kita punya sel, diorang tak bawa anjing, diorang tak bawa benda-benda yang boleh menakutkan kita. Jadi itu ketakutan saya yang paling utama. And then kita takut nak makan sebab kita diminta untuk berhati-hati. Kita tak tahu mereka ni orang yang sangat jahat, Ihsan. Mereka boleh letak apa saja dalam makanan, mereka boleh letak apa saja dalam minuman. Jadi makan dalam keadaan sangat berhati-hati. Memang 1 suap 2 suap je, Ihsan. Banyaklah doa dibaca sambil nak makan tu, Ihsan. Itulah antara ketakutan yang saya alami. Dan kita takut, kita ni paling takut sebenarnya, Ihsan, waktu dekat pelabuhan. The moment kita sampai Ashdod, saya perlu melepasi 15 checkpoint. Dalam 15 checkpoint. Dan you seorang-seorang, you kena tahu, you seorang-seorang melepasi setiap 15 checkpoint. Dan you nampak kawan-kawan you berantai, diikat dengan rantai kaki dan tangan. Dan you kena tahu juga, you tak boleh buat silap dekat setiap satu checkpoint ni. You silap sikit habis. Okay? Dekat situlah saya ditanya mengapa masuk ke Israel. Pasport Malaysia tak ada. Memang dah mengatakan Israel pasport ini tidak laku di Israel. Tapi kenapa nak masuk Israel? Jawapan saya satu kali tu je saya jawab. We're here not for Israel, we're here for Gaza. But we were actually saya tak ingat jawapan saya panjang jugalah tapi time tu. Tapi itulah jawapan saya. Tapi kita tak berani cakap banyak dah. Sebab bangsa ni dia tenung kita pun kita takut. Tapi tak bererti kita tunduk. Tapi kita tak nak keganasan tu mungkin berlaku. Sebab kalau saya buat silap, mungkin apa lagi kawan-kawan delegasi yang lain kena. Sebab saya nampak kawan-kawan dari Israel yang menyertai misi ini, bagaimana mereka diikat. Dan the moment kita keluar daripada sel, macam mana kita diterkam dengan sangat kuat, Ihsan, untuk masuk ke dalam. Dan kami mencangkung sampai bahagian belakang kaki saya sakit lagi sampai hari ini. Jadi itulah kesilapan-kesilapan kecil tak boleh berlaku dalam 15 checkpoint ni untuk pastikan kita semua selamat, Ihsan. Dan Syaf, bagaimana Syaf punya keakraban dengan semua aktivis yang terlibat dalam satu kapal tu, dengan bukan saja aktivis daripada Malaysia tetapi keseluruhan daripada dunia yang ada sama-sama dalam kapal tu? Kawan baik saya ada beberapa. Yang paling antaranya Noah ni dia American Jew, pemegang pasport Israel juga. Memang rapat dengan dia. Jadi bila nampak dia, saya ingat saya keluar dekat checkpoint, belakang saya Huwaida Araf. Noah keluar berantai, San. Berantai. Saya nak cakap kat sini, walaupun dia berantai, dia keluar macam tu, dia tak tunjuk sikit pun dia menangis. Dia tunjuk dekat dia siap cakap dekat saya, stay strong, stay strong. Saya tak berantai ni, dia berantai, dia boleh cakap kat saya, stay strong. So semangat itu yang saya fikir macam ya Allah, we cannot stop here. Kita tak boleh stop di sini, kita kena teruskan. Dan insyaAllah kita dah bincang, boleh Aisyah kalau ada lagi kita nak pergi lagi lah, insyaAllah. Kita nak pastikan misi kita berjaya. Sebab kawan-kawan saya ni yang dah digari, diikat,
dilakukan pelbagai macam cara ni pun masih kuat, kenapa tak saya? Betul. Lokman tawar diri, Syazwani juga tawar diri, insya-Allah kalau ada. Tapi Asyad, saya nak tanya sikit sebelum kita berakhir. Bila kita bercakap berkaitan dengan media harus berdepan dengan apa sahaja risiko terutamanya. Pertama sekali, kenapa Ashraf Awani perlu menghantar orang seperti Syaf, dan Asyad sendiri sebelum ini pernah pergi. Ini juga orang tanya, kenapa kena pergi tempat berisiko dan sebagainya. Apa mesej besar yang media perlu sampaikan menerusi misi-misi seperti ini? Kesedaran bahawa Palestin pertama selamat, Palestin merdeka, Palestin berdaulat. Yang itu asas sebagai tanggungjawab kita untuk menghantar mesej kesedaran, menggali cerita di bawah. 3 bulan lagi, insyaAllah 2 hingga 3 bulan lagi pintu Gaza akan dibuka melalui Rafah. Soalan saya kepada Syah Shukri, are you ready to go? Dah sedia nak pergi ke? Sedia. Boleh kena jawab sekarang? Boleh jawab sekarang. Boleh jawab. Boleh. Sedia. Kalau bersedia, dan kita akan masuk ke Gaza melalui pintu Rafah seperti mana tragedi Mavi Marmara 15 tahun yang lepas. 3 bulan selepas saya dibebaskan, kita masuk ke bumi Gaza dan menggali cerita dan hantar mesej tu kepada rakyat Malaysia dan seluruh masyarakat ASEAN. Pada waktu itu keputusan dibuat oleh saudara Zaiful Arifin yang membenarkan kita masuk kembali ke Gaza 3 bulan selepas itu. Dan kita harap Syaf tidak gusar, malah tidak lentur sedikit pun semangat untuk memecah kali ini tembok Rafah dan masuk jumpa dengan orang Gaza. Dan fokusnya adalah Palestin selamat, merdeka dan berdaulat. Seperti mana yang kita sebut, apa yang berlaku ni tidak sampai sebesar zarah pun apa yang dilalui oleh hampir 80 tahun rakyat Palestin. Stay focused. This is about Palestinian. This is about how to make sure Palestinian going to be safe, selamat, merdeka dan berdaulat.